dekat satu kejiranan, rumah teres, satu tingkat, tiba-tiba ada satu rumah buat 2 tingkat. And then dia nak jual. So of course lah harga yang dia nak jual tu nak ikut harga teres 2 tingkat. So dia ada banyak problem dekat situ lah. Faktor terbesar yang menjadikan dia susah nak jual tu adalah dia punya renovation tu tak dapat approval daripada majlis lah. Sebab kawasan situ kawasan teres tingkat and then dia buat 2 tingkat. Dia sama juga macam perumahan low cost. Rumah corner lot, dia kata dia dah extend. Owner kata owner dah extend di bahagian tepi, build up jadi besar bersamaan dengan keluasan CMD. So dia nak jual harga ikut harga CMD. So saya ada dapat macam-macam case jugalah dengan keadaan yang macam ni. So dia punya logiknya adalah satu, renovation tu mungkin tak dapat approval. So memang market value untuk dapatkan setara dengan rumah teres 2 tingkat ataupun semi tu mungkin tak boleh dapat lah. And then yang kedua adalah daripada orang beli rumah anda yang anda buat renovation yang melampau tu 2 tingkat convert, lebih baik orang beli terus teres 2 tingkat dengan harga yang lebih kurang sama, dengan kawasan yang lebih strategik dan yang lebih selesa lah. Semua orang teres 2 tingkat, tak ada siapa pun kata dekat siapa. So orang akan lebih memilih kepada market yang macam tu lah. Jadi renovation yang melampau ni dia hanyalah untuk owner tu sendiri. Kalau dia ada plan nak duduk terus di situ ataupun tak mau jual dah, dia nak buat renovation ikut dia punya selera dia, itu mungkin dia boleh buat lah. Tapi kalau dia buat untuk dia jual balik ataupun dia nak liquid dia punya aset, itu memang akan ada masalah yang besar lah. Sebab renovation tu kadang-kadang dia ikut preference terlalu custom dengan owner tu, sampai orang lain tak minat dengan design yang macam tu. Jadi kalau anda ada property, nak jual property di negeri Kedah dan Pulau Pinang, boleh roja saya, Abdul Muhaimin, perunding hartanah berdaftar.